Di tangan saya ni adalah koleksi Dina keluaran Public Gold. Jadi buat yang sukakan koleksi Dina, video ni khas untuk tuan-puan sebab saya ingin kongsikan apa yang boleh kita buat dengan satu Dina ni. Satu Dina ni sekarang berharga sekitar RM1,600. Anak-anak muda yang sedang hangat bercinta boleh kumpul 20 Dina ni untuk majlis perkahwinan. Dah berkahwin nanti dan ingin beli rumah pertama, boleh kumpul lagi 25 Dina sebagai deposit rumah. Bila dah ada anak, simpan 30 Dina untuk pendidikan anak-anak. Dan sebelum bersara, pastikan dah ada sekurang-kurangnya 150 Dina sebagai sebahagian daripada dana persaraan. Semua ni boleh dikumpul sikit-sikit menggunakan akaun emas Gap, di mana ia adalah platform simpanan gram emas untuk mudahkan tuan-puan menyimpan mengikut bajet. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Jadi untuk bermula, boleh rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold, dan saya akan tunjukkan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.